Teratak saja deh. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Hei. Nak berhasil sikit. Aduh sedih. Kan? Pak. Kemana, Pak? Kapai kasih tu entah ada kali-kali. Mending Honda ya po. Manyo bana motor mudeku ke dicuci di ko. Iko ko ha. Nyubali orang untuk badan. Yulah dekat ku nolak sang Honda mah. Gitu orang. Iko. Dah ada orang makai itu tu loh. Yuk biarlah dan gitu. Pada mobil Honda dan pada kadang biar Honda dan bersih. Mencuci rajin. Membawa Honda asal pandai. Ya jelas dan sayang Honda dan tegak dan ngapa dong? Muda ikut apa? Jual kembur lah. Honda kasangannya mah nak jual nak pandai dan Honda nak kena jual dah. Aku peninggalan cik mah. Iya, lo kedi pengamaka kalau ndak pandai membawa. Ya biarlah nak pandai dan bo. Apa ngah kamari muka Honda dan nak ada perlu pitih dah. Bo teragaknya ni kuah. Bagak ti. Dan kau teragak tu kau dikur mandi Honda dah mah. Hei. Pak mengadu ni bala Pak ni nampak mengadu sama. Gaduh terus. Hei. Gua Honda sama kemari. Balik Honda. Honda pandai ni mana balik Honda dulu. Pindah dah. Mengadu lagi dan sana dia. Lagi dan dia. Lagu janda dia. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan. Mikirin janda si jantung hati. Badanku kurus bukan tak makan. Mikirin janda si jantung hati. Woi, Ama, alah buang kah? Janda emah. Silakan yang janda kuah. Sakit kepala orang lagu jandalan kayu yu salah laguang. Angkau bini janda tahu deh ada amak angkau berlaki celai. Kini ang. Ang laguang kayu yu lah. Janda. Tengok je lihat sakit kau nampak dah nyak dan tumbuk ah. Ubek kena cari dia kena nah. Lagu-lagu janda tu dah. saya udah dang. Nak nama nak telok ureh tu dah. Sudah dukun dang nak ambil mak dah. Kini yang cari ubek cak lain tak baik dia ubek petang dah. Jual kadang balik ubek pitih nak adu dah mak dah mah. Ya salah hang mangau undang boleh-boleh. Jadi hang tak adu pandai bonda dah. Ini nak betul dah. Kini hang kai cari pitih tu dia ubek dah nak pergi ke rumah sakit nak tahu dah kau dia mau deko setaruh dah. Dukun sembah. Dukun patang saya tak mangkau dah. Dukun lah kini ubek rumah sakitnya tanya dia ngah. Ang guna lah kepala gadang tu setiap apa fikir lah setiap kah. Gadang kada naja je lai. Kau nampak daya dan jual salon dah kau deh. Nak jual ndak dah. Kau ang berakang tu guna kepala dah teh nah. Jangan jual saya berfikir setiap. Ada kalau lok je lai ngah.
Ni lah. Apa pikiang? Mak sakit. Dia nak adu. Anggap pitih. Menjua seronda dia nak. Dia tidak pandai bunda. Oh, Mak! 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 Ada lah. Jalan satu-satu je dia jual bunda dan Mak memang sakit Terserah dia lah. Kau akan jual anda. Kau indah kau dah you nak pergi rumah sakit. Cari orang maling You pergi jangan jual murah anda dong. Badang? Ini mau murah-murah nak biar nak jual. Mahal jual anda tu. Bara? Tak mau ratus dia hanya berjuta jual. Oh, dia jual aku kah? Ya jual lah. Dia nak ke rumah sakit mana yang nak kau dia lah dah. Ya dah lama ni lah. Ya dah. Jangan murah jual anda dah. Enggak. Jual nak. Oh, pak dia. Jual onda ring kinyo nak nyala nak ambil onda ring. Pak. Pak. Mari Pak Long. Mana? Mari Pak Long. Apa khabar? Apa Pak? Pak pengen ambil onda ring Pak dia nak. Tapi ndak kau jual. Lain. Yang kena nak jual Pak dan panik bana dan Pak. Makanya jadi orang tu jangan sombong. Mentang-mentang punya motor awak. Ambil lah. Yang Pak ceramai-ceramai dah mah ambil lah. Berapa ni ambil? RM100 taluk boy. Bisa Pak. Nak bisa motor Pak. Terlalu piti nak. Nak bisa dah. Onda dah mahal balik cak mak dan. Jangan sampai motor jual cak mak dan. Berjuta nak cak mak dan. Motor Pak loknya. Kalau second ko ya murah harga ndak sama je baru-baru lah. Yalah berjual lah nak ambil Pak nombor dong. Aduh murah dah. Pon. Murah tu nak rumahnya rak. Berjuta lo kecilnya. Oi. Dapat lagi kah? Biar ambil onda aku. Ni motor nak nyur dah. Kan berjuta tapi tadi nak. Ya. Ya. Lampuan nak dia. Kalau rasa sakit nak rumah sakit rasa berbek dia. Dia nampak batang hidung lah dah. Sah lah. Sah nampak. Tu yo tu nah. Lah pun dah Pak lai. Kunci ondanya mah. Pak. Dah. Berapa kilo? Je. Jualnya dan. Dak pandai jual onda dah mak dan kah. Tadinya aku 500. Mana mi Ren? Tu anda apa fikir lihat onda rancak nak dan. Mak ni mah. Mak, pek lama bebek ada mak. Oh mak. Mak. Wah, dah dapat pitih ya. Baiklah. Kalian tak murah sih yang jual anda dong. Dia menjual onda mak motor mak ni motor dia 500 juta dia jual. Berapa? 5 juta? Iya. 5 juta tu 500 je tu. Motor ha 5 juta mah. Tu kok pandai yang beretong yang ngangak angah. Etong pitih lo beras 5 juta dong. Oh, gua sampai. Kan? Nak mengerti yang payah gadang sah. Turun ke baik dan tambah sakit dan dia ni.
Oh, Mak. Mak, dia nyali dapat ni, Mak. Mak. Alai. Onda dia baca harunya. Dah tentu dah anak bodoh. Mak bodoh nama ada. Nyo murah tu indah je mak 5 juta kecenya tadi. Itu tanda orang bodoh. Tolong kau bini dah. Malu sang orang mah. Iya, ni. Beli onda jadi dia. Mak. Bali onda dah. Jadi kecil bodoh lah. Kayu 2 juta aja tu, 5 juta kan tak salah dan tu. Semua tu gitu. Mak, marah pandai. Mengangkang je yang duduk sekolah. Orang mengangak, orang nanti ya. Dia suruh ke surau, dia suruh sekolah. Nak masuk seutang dia. Akhirnya terasuang nyalu orang. Kini dia tak mau tahu dah. Balik onda dia lihat dan dia nak jadi pebobek. Kita aku baca ru, baik. Pulang ke orang lihat peguna kunci-kunci utang tu ah. Dengar ratiang dia. Japa onda tak mau onda sekolah. Sir. Dah. Roll. Action. Okey, bang. Ayo. Sila kau. Lu. Jela mari semua. Hey, hey,